First aku beli perfume Maji kan, yang Hydra ni dupe kepada Versace Eros EDP yang biasa warna biru tu kan. Aku macam terkejut gila sebab bau dia waktu aku buka, walaupun waktu tu aku dapat yang pecah punya kan, bau dia memang sumpah kuat gila. Satu bilik aku ni berbau Hydra ni tau. Dan yang bestnya, walaupun dia pecah kan, aku cubalah contact dengan Imaji punya customer service tu. Aku ingatkan aku nak kena refund balik botol yang pecah tu dengan kotak dia sekali. So aku macam, okey lah aku contact balik. Tapi customer service tu cakap, tak boleh nak pulangkan balik botol pecah tu, kita akan refund balik yang baru. So aku macam, bagus. Selalunya, kalau kita punya botol atau barang pecah kan, kita akan dapat refund duit je tau. Which is aku tak suka sangat sebabnya kalau kau refund duit, kau akan dapat harga duit yang tak sama dengan harga yang kau pernah beli tau. So lepas tu aku explore lah kebanyakan line up daripada Maji. Memang banyak. Aku beli banyak. Kau nampak tu. Voltage Absolute ada, Voltage Paradise ada, Valaya, Falcon. Falcon ni aku dapat tau. Sebab aku start dia kena sponsor dengan Imaji. Delta ada, Aura ada, Hydra Film ada, Nova ada, Fiorentas ada, Eternal pun ada. Eternal ni dah pekat sangat ni. Aku pernah sekali lah nak cuba Eternal yang dupe kepada Altai tu, yang orang kata kalau pakai outdoor memang cloying tau. Tapi bila aku pakai Maji punya kan, dia punya bau tak cloying walaupun aku pakai panas outdoor. Sebab aku pernah pakai waktu aku keluar pergi kenduri kahwin 12.5 hari, panas-panas aku pakai perfume Eternal ni sebab aku nak cuba bau dia cloying tak. So bila aku dah pakai, bau dia tak cloying walaupun dia dah campur dengan bau badan aku. Dan kenapa perfume Maji ni dia tak cloying walaupun dia dupe kepada bau OG yang manis? Sebabnya dia ada guna satu benda, nama dia Smart Weather Technology, namanya Imaji Air. Kalau kau dah biasa pakai perfume Maji kan banyak-banyak macam ni kan, kau akan detect satu bau yang macam ada similarity dengan kebanyakan line up dia tau. So aku expect tu mungkin bau Imaji Air lah. Itu aku punya pandangan dan opinion aku lah. So bagi siapa-siapa yang nak berjinak dengan perfume Imaji ni, korang boleh cuba je. Walaupun bagi aku harga dia agak mahal lah. Satu botol RM69 tu harga asal. Tapi kalau korang masuk live dia, korang boleh dapat harga yang bagi aku agak murah lah. RM62. Paling murah aku boleh dapat pun RM58. Tu bagi aku dah cukup memadai lah. So itulah aku punya pandangan aku terhadap Imaji Air dan juga brand Imaji ni.